Di sebalik senyuman seorang isteri, tersembunyi kisah pengorbanan yang jarang diceritakan. Begitulah kehidupan Cik Sarimah Ceso, 60 tahun, yang bukan sahaja memikul tanggungjawab sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak, malah setia menjadi jururawat kepada suaminya, yang terlantar dalam keadaan separuh sedar akibat serangan angin Ahmad sejak 3 tahun lalu. Menurut Cik Sarimah, selepas suaminya, Abdullah Ahmad, 70 tahun, diserang strok menyebabkan seluruh tubuhnya lumpuh serta hilang upaya secara tiba-tiba, dan sejak itu dia terpaksa memikul peranan berganda demi cinta, kesetiaan dan amanah terhadap insan tersayang. Menceritakan kembali keadaan suaminya, Cik Sarimah berkata, suaminya mengadu pening kepala sebelum rebah dan tidak sedarkan diri. Kemudiannya dia dibawa ke Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia, HPUSM, Kubang Krian untuk mendapatkan rawatan lanjut. Hasil pemeriksaan dan ujian imbasan tomografi berkomputer, doktor mengesahkan terdapat darah beku pada bahagian otak dan pada ketika itu juga, suami saya terpaksa ditidurkan berikutan bacaan tekanan darahnya terlalu tinggi, serta aliran oksigen tidak sampai ke otak. Bagi mengelakkan komplikasi yang lebih serius, pembedahan segera perlu dilakukan untuk membuang darah beku dan pada sama, separuh tempurung kepala terpaksa dibuang disebabkan terlalu banyak darah beku. Lebih sebulan suami saya dirawat di HPUSM termasuk 9 hari ditempatkan di unit rawatan rapi untuk pemantauan dan lehernya juga terpaksa ditebuk untuk memudahkannya bernafas sebelum dibawa pulang ke rumah. Walau macam mana keadaan sekalipun, saya tetap setia menjaga suami yang terlantar, malah akan terus melakukan tugas ini sehingga ke penghujung usia, katanya ketika ditemui di kediamannya di Kampung Pulau Belacan, Panji.